Oh guys, naik guys. Oh, kena lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan semua. Bertemu kita lagi di channel Atuk Zack. Okey. Hari ni mendebing geng, cari konten untuk minggu depannya. Hari ni Atuk mendebing cubalah. Setelah sekian kali kumpau, 5 kali Atuk kumpau lah. 5 kali. Cari jelawat 5 kali kumpau. Sungai Kintah. Jadi tak dapat nak upload konten. Ada konten lah tapi Atuk cari yang lebih baik lah. Okey. Atuk mendebing dekat Sungai Kintah geng, pagi geng. Pagi dalam pukul 9 geng. Matahari dah naik ni geng. Panas terik. Biasa jarang Atuk mancing sebahagian sebelah sini, seberang sungai. Sebab matahari depan kan. Kalau seberang sana banyak pokok. Pokok ada banyak. Jadi kita boleh pilih tempat-tempat ni. Tepi-tepi ni semua redup. Semua redup. Tapi sebelah sini ni memang panas lah geng. Tapi Atuk nak cuba sebelah sini. Spot baru. Untung-untung ada strike. Tak ada, setengah jam lebih je Atuk pindah. Cari spot lain. Okey, jom. Atuk dah setting umpan, kita lancar. Okey geng. Atuk dah setting umpan lah. Atuk guna sabit perang tapi satu mata je Atuk pakai. Atuk belum sempat buat perambut ya. Atuk pakai perambut lama, satu mata. Batu kecil sikit lah, tak ada besar sangat lah. Air, kalau ikutkan air dalam. Subuh tadi Atuk lalu nampak batu. Tapi bila Atuk nak mancing ni, dekat pukul 9 tadi Atuk lalu, air tu naik. Tapi air jernih. Jadi memang Atuk ada bawa roti. Kok ada rohu lah, sebab dengar dia ada menangkap ke depan tadi. Jadi satu Atuk pakai sawit, satu rod lagi Atuk akan pakai roti ya, roti gardenia. Okey, jom kita lancar. Nanti Atuk setting lagi tu, satu lagi pancing guna roti ya. Okey. Okey geng. Lontaran yang kedua ya. Main bottom Atuk pakai roti ya, roti loceng gardenia. Okey, jom kita nak lontar tengah. Mudah-mudahan sebab tadi ada rohu meloncak ke tengah kan. Rohu atau patin lah. Atuk test sajalah. Satu pancing. Okey, jom. Okey geng, kita tunggu dalam setengah jam ya. Setengah jam daripada Atuk lontar rod kedua. Kita tengok kalau tak ada makan setengah jam kita pindah ke lain atas. Atuk cuba nak test lubuk ni. Oh guys, naik guys.
geng. Strike geng, seekor geng. Tapi saiz dia kecil ya geng. Saiz dia kecil. Biasa besar ni Atuk lepas balik lah. Cari yang besar sikit. Apa-apa pun alhamdulillah geng. Dapat juga jalawat. Dah 5 kali Atuk turun dah tak dapat jalawat. Kali ni Atuk test spot baru alhamdulillah. Walaupun pakai satu mata ni dia. Umpan lilit dengan getah. Okey, jom kita teruskan. Bismillah. Ni Atuk lepas balik ya. Ni Atuk lepas balik. Kita cari yang besar, gorgon. Apa kan? Lagi 20 minit kita pindah kan. Kalau 20 minit lagi tak makan, kita pindah cari spot lain. Kita cuba cari beberapa strike lah. Terutamanya yang saiz kasar lah, yang sekilo ke atasnya. Okey. Okey geng, kita pindah geng. Spot ni dapat seekor lah. Ada beberapa kali dia makan lah. Tapi tak lekat, mungkin ikan kecil lah. Ikan banyak geng, dia boiling seberang sana. Tengah-tengah belah sana. Tapi sini tak boleh tunggu lama ni. Ni kalau macam petang boleh sini. Pagi tak boleh geng. Tak ada pokok, panas geng. Atuk tumpang payung kamera je. Itu pun panas terik Okey, jom kita pindah spot lain. Okey geng, spot kedua geng. Ini ada pokok sikit lah. Ada pokok dapat berlindung sikit lah. Atuk test ini dulu. Kalau sini tak makan, Atuk akan injak ke depan sikit. Tapi apa pun Atuk try dekat yang tempat keduk sikit ni. Dapat berlindung sikit bawah pokok ni. Tak lama lah ni, boleh berlindung dalam setengah jam je. Nanti matahari dah naik atas, panas balik. Apa pun kita try dulu. Mudah-mudahan ada strike sini. Atuk nak cuba carilah lebih daripada seekor lah. Okey, jom. Atuk nak setting balik. Atuk pakai umpan tadi je. Okey, Atuk nak lancar je. Okey, jom. Okey geng. 15 minit dia tak ada makan geng. Atuk nak pindah satu pancing ni dekat ujung sana. Puat sana. Kalau sana pun tak makan Atuk kena cari spot lain. Kena ke dalam lagi. Yang ni pun Atuk nak pindah sana. Tak makan sini. Pam. Tak lekat lagi geng. Dia ada geng. Tak lekat lagi tengok. Sayang Atuk pakai satu mata. Itu jelawat punya penangan tu. Dia memang macam tu. Kalau jelawat. Nampak? Tak lekat lagi geng. Tak apa, biar. Sampai dia makan umpan tu sampai hancur kan. Nanti kena mata juga. Nanti dia akan ulang lagi tu. Tapi lambat sikit lah. Kena tunggu. Kita tukar umpan geng. Atuk baru nak lompat. Kasar geng. Kasar geng. Atuk baru nak letak pancing kedua. Kena. Kasar. Kasar geng.
tebing tinggi kan. Macam mana nak ambil? Oh, besar. Bergelombang kan. Lawak geng. Besar. Besar. Lawak. Kita tengok boleh pam tak? Oh, kasar geng. Gorgon geng. Pancing rod ni memang padu geng. Memang padu. 2 kilo geng ni. 2 kilo ada. Nanti Atuk timbang. 1 kilo lebih ni. Atuk baru nak lontar tu. Tadi dia dah makan tadi tu. Tapi tak lekat kan. Tapi dah cantik masuk dia. Atuk pam je lah. Rod ni memang tahan. Oi, ada makan lagi geng. Oi, ada makan lagi geng. Satu lagi. Rod baru baling. Geng, kita buat lain geng. Gorgon dapat geng. Padu. Geng, dia punya tarikan geng. Padu geng. Cik. Tak sia-sia Atuk pindah lah. Tengah panas, Atuk duduk tengah panas ni. Tak sia-sia, alhamdulillah. Dia biar ini kalau besar ni ada, dia ada lagi. Atuk nak tengok jantan ke betina. Geng, ikan jantan geng. Ikan jantan badan dia panjang. Ikan jantan. Atuk nak timbang. Ini 1,5 kilo ke atas Atuk jangka lah. Geng, nampak 1.7 itu Atuk jangka dalam 2 kilo tadi. 1,5 kilo ke 2 kilo 1.7. Kena lagi geng. Oh, dia ada lagi geng. Dia ada lagi. Okay, geng, kita buat lagi geng. Geng, sekarang dah, tadi dia makan pukul 11 geng. Tadi Atuk mancing sana setengah jam. Atuk pindah sini, Atuk mancing dah dalam dekat setengah jam juga lah baru dia makan. Baru dia sampai. Sekarang dah 11 suku. Atuk ada masa dalam 45 minit lagi. Pukul 12 Atuk balik. Sebab dah ada 2 strike ya. Baliklah, panas ni. Sebelah sini memang panas. Tapi tak apa, kita tunggu lagi. 5 kali Atuk pergi, Atuk kumpau. Nak cari jalawat. Lepas tu dapat yang 3 ekor tu kan. Dekat sini Atuk mancing 2 kali. 3 kali kumpau. Pindah-pindah pun kumpau. 3 kali sini. Lepas tu main dekat Mendeling sana. Dekat dam. Dekat dam Atuk mancing sekali kumpau. Lepas tu yang terakhir dengan Abang Misai. Kumpau juga dengan Abang Misai. Atuk kumpau Abang Misai strike 3 ekor kan. Itu last. Ini Atuk try lagi.
Alhamdulillah dapat pot pertama tadi, dapat kecil lah besar ni. Dalam 500 gram lah. Itu Atuk lepas balik lah. Susah makan, bukan Atuk sombong kata tak ambil, tak bawa ikan yang kecil tu, bawa sekilo. Nak makan dia susah, dia tulang dia halus-halus. Dia sekilo ke atas, sekilo setengah ke atas memang best macam ni. Ini ada 1.7 kan, memang best. Nak lagi best lagi, 2 kilo ke atas. Buat bakar ya, kita cubit dah, tulang dia nampak. Tulang dia dah jarang, besar. Itu yang diidam-idamkan orang, saiz ni, saiz 1,5 kilo ke atas. Makan pun best tu, syok buat bakar tu. Kita tunggu lagi. Sekarang ada dalam 40 minit lagi, okey. Geng, ada lagi 15 minit geng. Sekarang 11.43. Setengah jam dah lah tak ada makan. Tadi ada macam usik-usik sikit kan, tak ada. Panas ni. Matahari tengah atas kepala. Atuk tumpang payung ni, payung kamera. Panas terik tu. Tapi Atuk air ada okey. InsyaAllah baju dah basah dah. Baju Atuk dah basah. Panas geng. Spot belah sini memang panas. Pagi tak boleh. Biasa sebelah sana. Kalau orang mancing pagi sebelah sana, petang pun belah sini. Sebab matahari dah turun sikit, redup. Ada pokok-pokok hutan ni. Pokok semak-semak ni kan. Dia redup sikit. Kalau petang dalam pukul 4, pukul 5 ke atas kan, biasa orang mancing sini sedap. 5 ke atas redup sini. Tapi nasib biar ada angin sikit ni. Atuk baru nak balin ni, tukar umpan tadi. Atuk tukar umpan rod tu, baru nak balin. Tiba-tiba macam sangkut sampah mula-mula. Tunduk slow, tak ada pun. Siap. Kali kedua tu baru dia tekan. Baru Atuk, oh ini kena ni. Strike. Aduh dia tarik geng. Keluar drag tu. Apa? 11.46. Pukul 12 Atuk balik lah. Dah dapat 2 ekor, okey lah. Cantik lah konten. Konten puas hati lah. Tunggu lagi 15 minit Atuk kemas, kita balik. Dia ada kat depan ni geng. Dia dah terlepas depan ni. Kelawat ni. Betul-betul dia main kat depan ni. Atuk punya mata kat sana. Umpan Atuk kat belah sana. Jauh satu, dekat selepas lekor satu. Dia main dekat sini. Boleh tunggu lagi ni. Dia ada ni. Dia main depan ni je. Agak-agak dia turun ke bawah lah. Bukan naik ke atas. Kalau dia naik ke atas tak ada chance lah kan. Kalau dia turun ke bawah, ada chance jumpa umpan Atuk kan. Atuk punya dekat ni satu, belah sana satu. Tapi dia main depan ni. Dia menyambor. Jelawat tu cara jelawat tu. Dia air tak meletup. Kalau meletup ni rohu ataupun patin. Ini jelawat. Kasar juga saiz ni. Ini sekilo lebih punya saiz ni. Ada sentuh geng. Yang kecil tak tahulah. Goyang rod tu. Kena lagi geng. Aduh geng. Sangkut geng. Sangkut geng. Kejap geng. Try kan cuma. Oh lepas. Padu. Tak besar sangat ke? What? Oh, tu dia.
Tu dia geng. Saiz. Oh, satu mata je kena geng. Nasib baik kuat lah kena. Alhamdulillah. Ni sekilo lebih ni. Sekilo lebih. Sangkut tadi kat ujung tu. Sangkut. Oi, nak tunggu lagi ke ni geng? Strike dah padu-padu ni. Ni dia. Rod Shimano Cruiser. Ni dia rod Shimano Cruiser. 2 kilo lebih patut boleh pump naik. Alhamdulillah tak patah. Siapa yang teringin boleh tengok dekat beg kuning bawah. Padu mantap geng. 1,5 kilo je geng saiz. Ni dia geng, tengok geng ikan dia. Tu dia. Ini 1.7 dekat 1.8 ini. Ingat ni 1,5 kilo dia ni kot. Atau dekat-dekat lah. Woi, macam ni Atuk tunggu jap lah. Dia tengah ada lah geng. Atuk pakai satu pancing mungkin ni. Tak payah dua. Dia memang makan tak ada syarat geng. Ini betul-betul ganas tu. Dia makan dia terus tarik tu. Macam itu rod Atuk. Woi, nasib baik tak terbang rod Atuk. Nasib baik pancang Atuk memang keras. Pangkai dia keras. Pacak dalam kan. Ada lagi ni. Jarang 2 ekor. Dia berkawan. Dia tengah buat roblox. Dia tengah musim hujan. Musim hujan air dalam. Jantan ni dia buat roblox. Betina nak naik bertelur kan. Dia buat roblox. Dia follow je kan. Dia tunggu betina naik. Yang betina belum naik lagi lah. Kita tunggu tengok. Baru je Atuk cakap kan. Dekat depan ni dia main tadi kan. Atuk cakap 1 kilo lebih punya menyambar kan. Dia main kat ujung ni. 1 kilo lebih punya Atuk cakap. Tengok dia punya boiling dah tahu. Atuk cakap harap dia turun ke bawah kan. Jangan dia naik ke atas. Dia turun ke bawah. Jumpa umpan Atuk. Dia turun ke bawah kan. Jumpa umpan Atuk. Zam. Tak sangka tu. Atuk baru cadang nak ambil pancing yang satu ni. Pancing tepi Atuk baru cadang nak gulung. Sebab dah dekat pukul 12 lah. Lagi 10 minit pukul 12. Atuk kira pakai satu pancing cukup lah kan. Gulung yang satu ni kan. Nak gulung. Nak gulung ini cadang baru nak datang. Siap terus kena. Tunduk rod tu. Dia jantan memang kuat. Nak fighting ni. Dia lawat ni. Kena jantan. Mau yang 2 kilo ke atas ni. Lagi padu. Memang. Dia tak mau datang tepi. Ini pun. Apa tu? Pancang longgar. Nasib baik. Kalau kena ikan tadi habis. Penangan dia lah tadi. Dia tarik pancang sampai longgar, bayangkan. Tu yang dia jatuh tadi tu. Pancang tu longgar. Bayangkan punya kuat dia tarik. Kita tunggu sikit lagi lah. Dah pukul 12 lah. Dah sumpan. Kita tunggu tengok. Kok ada lagi seekor kan. Strike padu-padu. Mana dah tahu kan. Ikan ni tak boleh tunggu lama. Ikan yang dapat pertama tu dah sejam dah. Tapi dia hidup lagi tu. Takut dia mendak kan. Dia mendak tak sedap lah. Tapi ada menyawung lagi. Tak apa, kita tunggu sikit lagi lah. Sebab dia makan lagi tadi kan. Tapi dia dah makan lambat. Dia makan balik pun dah dekat sejam. 40 minit. 40 minit baru dia makan. 50 minit baru dia makan balik. Dia makan lambat. Tak apa, kita tunggu lagi 10 minit lah. Sekarang kita tunggu sampai 12.10. Siap-siap kita balik. Tengok. Kena. Tak lekat. Tak lekat geng. Sayanglah. Aku ingat dah lekat.
panas geng. Tepat 12.30 geng. Tepat pukul 12.30. Tak boleh tahan panas. Sebab sini tak ada pokok, Atuk duduk bawah payung je. Payung pun rendah kan. Memang panas. Tapi hari ni alhamdulillah lah. Spot pertama tadi Atuk lalu nampak ada ikan main. Jadi Atuk singgah lah spot baru. Atuk tak pernah mancing situ. Atuk test lah kan. Spot baru. Dia makan dalam setengah jam saja dia makan. 15 minit. Atuk tak berapa ingat dah. Dalam 15 minit dia makan seekor. Tapi kecil lah. Dalam 500 gram kan. Dia Atuk tak puas hati lah. Atuk tunggu lagi. Tunggu. Sampai pukul 10 Atuk tunggu. Sampai 10. Atuk kemas-kemas lah. Kemas-kemas. Yang Atuk dapat tu Atuk lepas balik lah. Sebab kecil. Kecil ni leceh sikit nak makan. Tulang dia halus. Jadi bukannya Atuk kata sombong kata dapat ikan lepas. Bukan. Susah nak makan. Kecuali kita nak goreng lah. Goreng biasa Atuk lampam je. Ikan jelawat ni jarang Atuk goreng. Atuk cari yang saiz kasar-kasar. Semua atas 1 kilo ke atas. Baru Atuk bawa balik. Bawah tu jarang lah Atuk bawa balik lah. Kecuali macam itu hari Tok N minta kan. Bila lepas tu Atuk pindah spot kedua pukul 10.30. 10.30 Atuk tunggu 1 jam situ. Setengah jam dia tak ada makan. Jadi Atuk pindah rod dekat sini satu, lepas tu kedua. Bila Atuk pindah kedua je dia menyambor kat tempat yang Atuk balik umpan tadi. Tak apalah Atuk kata. Kita tunggu ikan yang sini pula lah kan. Lama juga baru dia makan. Rasanya setengah jam lebih lah. Setengah jam. Pukul 11 baru dia makan. Dia makan strike satu yang 1.7 kg. Dekat 1.8 lah. Oi, berdesuk. Tapi Atuk tebing tinggi kan. Atuk pam naik lepas. Sebab Atuk pernah pam 2 kilo ke atas rod ni. Rod ni memang padu. Walaupun dia punya bentuk tak best lah, besar kan. Tapi memang padu. Atuk guna rod ni dah lama dah ni. Shimano Cruiser. Harga murah. Tapi tahan. Atuk dah lanjut banyak kali dah ikan naik. Lebih 2 kilo. Yang tadi 1.7. Jantan kuat. Kemain. Keluar drag. Lepas tu Atuk balik lagi. Dia makan lagi. Tapi lama lah. Dia makan lama. Atuk tak ingat. Tapi lebih setengah jam kot dia makan. Makan lagi seekor. Dia makan lagi seekor dalam dekat sejam lah. Makan yang tadi, yang nombor 2 tu dalam pukul 11.05 minit. Dia makan kali kedua tu 11.50. Atuk ingat dah kecewa dah, cukup lah tu kan. Cukup lah, tandak lah dah kan, panas sini. Tapi rupanya dia makan lagi. Dia makan Atuk tunggu lagi last minute kan, 12 suku. Dia makan tak lekat. Tak lekat. Kalau lekat tadi 4 ekor strike jelawat. Okey, Atuk tunjuk ikan ni geng ya. Ni dia ikan dia. Ni dia geng, besar geng. 1.8 geng. Tapi Atuk akan timbang balik lah kat rumah lah. Sini gesa-gesa kan. Yang ini tadi dah sangkut dekat kayu. Tengok sisik dia tertagal lah. Dia sangkut dekat ujung tu ada reba. Okey geng, Sungai Kintah. Kalau dia makan padu-padu. Atuk kumpau 5 hari tu. Atuk pergi kumpau. Pagi ada pergi, petang ada pergi. Kumpau Atuk. Last kali Atuk mancing dengan Abang Misai. Kumpau juga. Atuk memang target jelawat kan. Hari ni hari Selasa. Semalam Atuk rest. Hari ni hari Selasa. Atuk pagi-pagi tadi dah keluar 8.30, 8.45 kan. Atuk sampai dekat-dekat pukul 9 lah. Pukul 9 dah lontar rod. Rupanya rezeki Atuk hari ni lah. Kali ke-6 Atuk turun lah. Alhamdulillah geng. Padu-padu geng strike dia. Okey lah geng, sampai di sini sajalah Atuk mancing lah. Semoga bertemu di lain konten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.